Seorang pegawai polis berpangkat inspektor selepas mengaku bersalah menerima rasuah berjumlah RM23,000. Oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. RM77 juta berkaitan tender perkhidmatan periklanan Kementerian itu pada 2018. Manusia selalu fikir ujian hidup hanya datang dalam bentuk kesusahan. Tak cukup duit, kehilangan kerja, sakit. Tapi sebenarnya kadang-kadang ujian terbesar datang dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk duit, dalam bentuk peluang. Dan hari ini, Anis sedang diuji. Ingatlah kerja sini, gaji cuma cukup makan je. Biasalah weh, asalkan halal. Halal dia tak cukup zaman sekarang. Tahu, tapi nak buat macam mana kan? Hello? Hello, Assalamualaikum Anis. Ya, Mak? Mak nak bagi tahu ni, bil hospital raya tak settle lagi. InsyaAllah nanti Anis usahakan. Okay, Assalamualaikum. Cik, ya tolong tak cik, saya nak urusan yang cepat. Ikut prosedur lah Puan, kalau dia kemenangan kau, insyaAllah cepat. Tengoklah, sekejap. Sabar ni Puan, maaf saya tak boleh ambil. Tak apa, ambil je, kita je tak. Tak boleh Puan. Saya nak maaf. Kau tolak ke tadi? Mestilah. Mestilah. Banyak tu. Ya, tapi itu kan rasuah. Orang buat kot. Aku tahu, tapi haram ke tak haram? Haram kalau kantoi je. Memang manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Kadang aku penat jadi orang jujur. Bila susah, semua benda nampak mudah. Kalau ada duit, aku pun manusia. Aku pun pernah terfikir, kalau ambil sekali je macam mana? Tapi kalau sekali tu yang rosakkan hidup aku, Okay, Tanis. Tak tahu weh, aku rasa hidup ni tak adil. Rezeki halal, walaupun sikit, hidup kita akan tenang. Tapi kalau duit haram, confirm hati kita tak tenang. Betul. Allah tak pernah janji hidup kita mudah. Tapi Allah janji untuk syukurkan orang yang bersabar. Mak lebih rela makan nasi dengan kicap dari makan nasi yang Allah muka. Rezeki halal memang lambat, tapi dia cukup. Mak tak nak tengok anak mak hidup senang, tapi hati tak tenang. Syed, yang ni lagi banyak. Awak boleh guna keluarga awak. Ambil je lah. Maaf, saya tak boleh ambil je. Saya lebih rela rugi duit daripada rugikan hidup saya. Saya tak nak makan duit yang bukan hak saya. Tak menyesal nanti. Lebih baik saya menyesal sebab susah daripada menyesal sebab susah. Saya dah tahu semuanya. Sekarang ni memang kami tengah pantau kes macam ni. Sebab ramai pekerja sebelum ni gagal bila diuji dengan kes rasuah macam ni. Ramai orang pandai cari duit, tapi tak semua orang mampu mana. Saya bangga dengan awak Anis. Ya, Mak. InsyaAllah nanti Anis usahakan. Aku rasa hidup ni tak adil. Mak tak nak tengok anak mak hidup senang, tapi hati tak tenang. Kau menyesal nanti. Kau tolak ke tadi? Mestilah. Mestilah. Banyak tu. Ya, tapi itu kan rasuah. Orang buat kot. Aku tahu, tapi haram ke tak haram? rasuah mungkin nampak menguntungkan, tapi rezeki yang halal membawa ketenangan. Duit boleh habis, tapi dosa boleh dibawa sampai mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Satu, dua, tiga. It's a wrap! Gagal bila diuji dengan kisah macam ni. Allah janji untuk syukurkan bagi orang yang bersabar. Ramai orang pandai cari duit, tapi tak semua orang mampu mana. Saya bangga dengan awak ni. Saya dah tahu semuanya. Semuanya pula. Okey, terus. Biar je.